Yo, Assalamualaikum. Hari ni kita kembali dengan Monster punya trading card games ataupun Monster Galaxy Card. Itu almari dia. Dan hari ni kita nak unpack antara pack terbaru yang dikeluarkan, iaitu Bold Impact. Ada 9 pack, tak termasuk AR dan SR. Dan kita akan buka 3 pack hari ni. Ini pack pertama dia. Dan kita akan generally berbincang pasal artwork card special lah, card istimewa dia yang paling belakang. Yang pack pertama ni, card ni antara card paling cantik sebab dia berasakan komik Boboiboy Gentar. Aku memang suka lukisan komik Boboiboy dan itu antara kad paling cantik pernah aku tengok so far. Aku buka Monster Galaxy Card lah. Ini pandangan aku lah. Dan pack kedua pula, dia punya kad special ataupun istimewa adalah Fang. Ini pun cantik. Dan set Bold Impact ni memang fokus pada artwork komik Boboiboy Galaxy. So ini pack ketiga. Gambar depan tu memang tahu dah kad special dia apalah. Jadi kita akan tengok lebih detail kad istimewa untuk pack ketiga, iaitu Boboiboy Sopan. Tu dia. Antara tiga-tiga kad ni, kau rasa kad mana paling cantik untuk kad istimewa 3 pack pertama Bold Impact ni lah? Kita ada Sopan, Fang dan juga Gentar. Bagi aku paling suka memang Boboiboy Gentar lah, sebab artwork dia paling cantik. Cuba komen mana kau suka. Aku memang suka yang ni. Ini memang nice gila tu. So lagi 6 pack kita akan buka di video lain. Jadi pastikan follow aku. Jangan lupa untuk subscribe guys. Bye bye.